Percubaan suara 1, percubaan suara 2, percubaan suara 3, percubaan suara 4. Forum remaja menjadi Forum remaja cemerlang penuhi aspirasi. remaja cemerlang menjadi inspirasi. Remaja cemerlang cipta prestasi. Remaja cemerlang membawa inovasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani buat hadirin, sidang penonton, seterusnya warga intelektual penerus wawasan negara. Hadirin hadirat, ahli-ahli panel serta sidang pendengar sekalian, saya percaya kita semua sudah mengetahui kejayaan sebuah negara adalah terletak kepada kualiti dan daya tahan generasi remaja dalam memimpin masyarakat ke arah kejayaan. Golongan inilah yang menentukan maju atau mundurnya suatu negara pada masa hadapan. Hal ini adalah kerana para remajalah yang bakal mengampu pemerintahan negara. Oleh itu, izinkan saya, Rakyat Istina binti Muhammad Faizal, selaku pengerusi anda untuk memulakan diskusi kita pada hari ini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, saya tidak keseorangan di sini. Saya tampilkan ahli-ahli panel yang hebat belaka. Di sebelah kanan saya, panel pertama, Saudari Sumaya binti Rahimi. Beliau merupakan Exco Multimedia Sekolah. Apa khabar saudari? Baik, saudari penerusi. Baiklah, di sebelah kiri saya pula, panel kedua, Saudari Huda Balkis binti Mat Mazlan. Beliau merupakan penerima anugerah kecemerlangan setiap tahun melangkah kejayaan sebagai pelajar paling cemerlang dalam bidang akademik. Selamat datang saudari. Terima kasih, saudari penerusi. Baiklah, seterusnya saya memperkenalkan pula ahli panel kita yang ketiga, Saudari Afafana binti Sofaudin. Beliau merupakan pengerusi kelab usahawan muda sekolah. Apa khabar saudari? Baik, saudari penerusi. Baiklah, hadirin hadirat, pada tahun 2024 telah mencetus satu fenomena dalam kalangan remaja, iaitu seramai 8,076 calon peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dilaporkan tidak hadir bagi semua kertas peperiksaan bertulis kata Kementerian Pendidikan Malaysia. Hal ini dapat dikukuhkan lagi calon yang gagal atau mendapat grade G dalam semua mata pelajaran meningkat sebanyak 322 calon, iaitu 1,897 calon berbanding 1,467 calon tahun 2023. Menyedari hakikat ini, dapatlah kita membincangkan maudut kita pada hari ini, iaitu Remaja Cemerlang Negara Gemilang. Baiklah, izinkan saya membuka tirai diskusi kita dengan soalan yang pertama. Saudari ahli panel pertama, bolehkah saudari jelaskan definisi maudut kita dan beberapa frasa yang ingin kita lontarkan pada hari ini? Silakan saudari. Terima kasih, saudari penerusi. Izinkan saya menjelaskan definisi maudut dan beberapa frasa yang dilontarkan pada hari ini. Remaja cemerlang menurut Profesor Diraja Ungku Aziz, tokoh akademik negara, remaja cemerlang merupakan remaja yang rajin menuntut ilmu, berfikiran kritikal dan ingin maju akan menyumbang kepada kemajuan bangsa dan negara. Seterusnya, negara gemilang menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri kita yang keempat dan ketujuh. Negara gemilang ialah negara yang maju dalam bidang ekonomi, saling berdaya saing diberikan antara bangsa serta mempunyai rakyat yang bersatu padu dan berdisiplin. Remaja cemerlang merupakan tunjang negara gemilang menjadi pemacu pembangunan ekonomi dan kepimpinan negara. Dengan ilmu yang mantap dan semangat juang yang tinggi, mereka mampu membentuk sektor ekonomi digital dan keusahawanan, memacu asas ekonomi negara. Visi Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, anak yang baik lagi cerdik, menekankan betapa pentingnya membentuk remaja yang berilmu dan berakhlak mulia. Prinsip Rabbani yang mengutamakan
ilmu duniawi dan ukhrawi, menjadi panduan dalam memberi saksiah yang mulia. Remaja cemerlang mencari pembangunan ekonomi negara dan memastikan negara lebih berdaya saing, inovatif dan mampan. Sekian daripada saya, saudari pengerusi. Baiklah, terima kasih saudari panel pertama. Hadirin sekalian, jika kita teliti definisi yang telah diberikan sebentar tadi, remaja cemerlang merupakan aset negara yang perlu dibangunkan identitinya sesuai dengan perkembangan dan keperluan negara bertamadun. Namun begitu, persoalan yang sering bermain di minda kita, bagaimanakah kebaikan remaja cemerlang mampu menjadi pembangkit kepada kemajuan pendidikan negara serta meletakkan Malaysia di pesada dunia. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan ahli panel kita yang kedua untuk merungkai persoalan ini. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Dalam meniti kehidupan Maja Bangsa, saya percaya bahawa remaja cemerlang over kemajuan pendidikan negara. Remaja cemerlang ibarat obor yang menyala di persada ilmu, menyinari haluan pendidikan bangsa dengan semangat yang membara. Mereka bukan sahaja gemilang dalam ranah akademik, bahkan turut menyelam di medan kurikulum laksana permata yang digelar serata sisi. Perwatakan seimbang yang terpancar daripada saksiah unggul ini selari dengan hasrat murni falsafah pendidikan kebangsaan yang membentuk insan holistik yang bukan sahaja dijangkan, tapi juga berpengertian yang mampu melanggar nama di persada antarabangsa. Menurut laporan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2023, lebih 9,000 pelajar Malaysia telah menawan medan pemeriksaan sijil pelajar Malaysia SPM dengan hilang gemilang dan memperoleh keputusan semua A. Hadirin hadirat, peningkatan sebanyak 0.8% ini bukan sekadar angka pada kertas, tetapi lambang kelebihan generasi pewaris yang haus akan kejayaan dan haus akan kejayaan. Kejayaan pendidikan ini menjadi bukti bahawa remaja cemerlang ialah tulang belakang pada kemajuan pendidikan negara. Mereka umpama tunas harapan yang sedang mekar menunggu masa untuk menjadi pengendam yang menaungi bangsa. Sidang Dewan yang berbisi, salah satu ciri remaja gemilang, remaja cemerlang membawa negara gemilang ialah di antara mereka perlulah berjiwa gentar dan tahan akan setiap cabaran dan ancaman dan segala ancaman bagai perahu yang tidak karam walau dipadai dengan gelora. Saya teruskan kepada saudari pengerusi. Baiklah, terima kasih saudari panel kedua. Hadirin sekalian, maka jelaslah jika hari ini seorang remaja diberi peluang untuk berdiri megah dengan ilmu, maka esok negara akan berdiri gagah dengan keunggulan. Seterusnya, ahli panel ketiga, bagaimanakah remaja cemerlang mampu menjadi arkitek ekonomi dengan menggabungkan ilmu, inovasi dan nilai keusahawanan dalam dunia yang kian dipacu teknologi. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Ketika negara menuju ke arah pembangunan ekonomi mampan, saya percaya bahawa remaja cemerlang merupakan pemacu utama dalam pembangunan ekonomi negara. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Golongan ini bukan sekadar memenuhi permintaan pasaran kerja moden, malah mampu menjadi pencipta peluang pekerjaan melalui inovasi dan teknologi. Upayaan mereka mempercepatkan pertumbuhan sektor penting seperti ekonomi digital, usahawanan sosial dan teknologi hijau. Ramai remaja kini berjaya dalam bidang e-dagang, pembangunan aplikasi serta perniagaan makanan dalam talian. Menurut laporan Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2023, 30% daripada 80,000 perniagaan baharu yang dimiliki oleh individu berumur 18 hingga 25 tahun. Manakala, menurut laporan Deloitte 2021, menunjukkan bahawa anak muda Malaysia mampu menyumbang lebih daripada 2 bilion ringgit Malaysia kepada ekonomi digital melalui sektor gig. Ini membuktikan bahawa remaja cemerlang bukan sekadar pencari peluang, malah mampu menjadi pencipta nilai ekonomi yang membawa negara ke arah lebih maju dan berdaya saing. Remaja diperkasa dengan ilmu dan akhlak, bukan sekadar pencorak masa hadapan, malah mampu menjadi tiang seri kepada kekuatan bangsa.
saudari pengurusi. Baiklah, terima kasih saudari panel ketiga. Sidang hadirin, saya percaya remaja cemerlang merupakan nadi utama kemajuan ekonomi negara. Sidang pendengar yang berwawasan dalam meniti arus modernisasi yang kian mencabar. Pembentukan generasi remaja cemerlang bukan hanya menjadi satu keperluan, malah ianya merupakan satu keutamaan dalam memastikan negara terus gemilang. Hadirin hadirat, setuju atau tidak, saya ingin mengubah atmosfera diskusi kita dengan meninjau lebih lanjut pandangan rakan-rakan ahli panel kita tentang cabaran remaja cemerlang dalam pelbagai aspek kehidupan untuk memajukan negara gemilang. Baiklah, jadi saya buka persoalan ini kepada mana-mana ahli panel. Silakan. Izinkan saya, saudari pengerusi, saya ingin memberi sedikit sebanyak pandangan terhadap cabaran yang perlu dihadapi oleh remaja cemerlang dari segi aspek ekonomi. Remaja cemerlang daripada golongan B40 sering diuji oleh kekangan hidup walaupun mereka mempunyai potensi yang luar biasa. Ramai di antara mereka terpaksa bekerja sambilan demi menampung yuran pengajian dan keperluan hidup yang kian mencengkam. Menurut Jabatan Perajaan Malaysia, lebih 60% pelajar daripada golongan B40 berisiko tercicir daripada pendidikan tinggi akibat beban kewangan. Namun, di sebalik kepayahan itu, masih wujud sinar untuk mereka dengan bantuan kerajaan seperti beasiswa Maibri, pinjaman PTPTN dan dana belia membuka lorong buat mereka untuk terus melangkah. Bak kata pepatah Melayu, kalau tidak dipecahkan ruyung, mereka dapat serunya. Mereka gigih menukar arus demi mencapai cita-cita yang diimpikan oleh mereka. Sudah terang lagi bersulung, remaja ini bukan sekadar penerima bantuan tetapi pemangkin perubahan. Dengan peluang yang adil dan bimbingan yang berterusan, mereka mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, mengangkat martabat bangsa ke persada dunia. Saya teruskan kepada saudari pengerusi. Baiklah, terima kasih saudari panel kedua. Seterusnya, bagaimana pula dengan pendapat saudari panel ketiga? Terima kasih saudari pengerusi. Seiring kemajuan teknologi, saya berpendapat bahawa remaja cemerlang di negara ini sering menghadapi cabaran yang besar dalam bidang pendidikan, terutamanya kurangnya bahan pembelajaran dan fasiliti pendidikan yang tidak mencukupi. Menurut Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Guru dan Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, Muhammad Azizi Hassan, 2024 mengatakan masalah yang sering dibangkitkan adalah kurangnya fasiliti berkaitan peralatan digital dan capaian internet yang secara tidak langsung mengganggu proses pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah. Bak kata pepatah, jauh perjalanan, luas pemandangan. Namun, tanpa akses yang mencukupi, mereka terhalang daripada mencapai potensi yang sepenuhnya. Kekurangan ini jelas menjejaskan prestasi akademik dan peluang remaja untuk berjaya di masa hadapan. Oleh itu, penting bagi kita untuk memastikan setiap remaja mendapat akses yang adil dalam bahan pendidikan dan fasiliti yang diperlukan agar tiada remaja cemerlang yang terpinggir dalam bidang pendidikan untuk memajukan negara pada suatu hari nanti. Setakat itu sahaja pendapat saya, saudara pengerusi. Baiklah, seterusnya, bagaimana pula dengan pendapat saudari panel pertama? Terima kasih saudari pengerusi. Dalam era gelombang teknologi yang deras mengalir, remaja kini sering terpengaruh dalam dunia sosial media. Dalam dunia media sosial yang kian remaja kini sering terpengaruh dalam gelora maya. Platform seperti TikTok dan Instagram mencari pentas pencarian keiktirafan hingga ramai yang menyimpan impian ingin menjadi berpengaruh meskipun mengorbankan ilmu, nilai dan masa depan. Apabila glamour dijadikan kompas hidup, maka hilanglah pedoman jati diri. Kandungan sensasi diutamakan, manakala akal budi sahsiah terpinggir. Fenomena ini menyebabkan remaja sering terbuai dalam satu makanan siber, lantas mengabaikan peranan mereka sebagai
Wahai pewaris bangsa, menurut laporan SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 2023 mengatakan bahawa 85% remaja menghabiskan lebih 4 jam sehari di media sosial dan 1/3 daripadanya bercita-cita untuk menjadi pempengaruh. Angka yang mencerminkan perubahan yang mendalam dalam aspirasi anak muda. Natijahnya, lahirlah generasi yang kehilangan arah dan tujuan. Maka, pendidikan literasi digital harus dijadikan benteng utama. Remaja wajar dibimbing akan bukan sahaja menjadi pengguna media, tetapi menjadi pencipta konten yang beretika dan bernilai. Tokoh insan berwibawa harus dijadikan cermin teladan agar remaja tidak terbuai hanyut dalam gelorang maya. Teknologi ialah pedang bermata dua, harus digenggam erat dengan akal dan nilai. Sekian daripada saya, Saudari Penerusi. Baiklah, terima kasih saudari panel pertama. Sidang Dewan Pencetus Minda kelas pertama. Saya optimis bahawa anda semua juga bersetuju dengan pandangan rakan-rakan ahli panel sebentar tadi. Sebenarnya masih banyak lagi idea yang ini dikupas. Namun apakah dayanya, sayang seribu sayang, masa amat mencemburui kita. Jadi saya mempersilakan kepada ketiga-tiga rakan ahli panel saya untuk membuat sedikit rumusan terhadap maudhu yang kita bincangkan sebentar tadi. Saya mulakan dengan ahli panel yang ketiga. Silakan. Terima kasih, Saudari Penerusi. Remaja merupakan asas pembangunan negara. Bukan hanya dengan ilmu dan kemahiran semata-mata, tetapi juga kerana semangat juang yang tidak pernah pudar. Di bandar maupun di desa, mereka memanfaatkan segala teknologi dan ilmu yang ada untuk berjaya. Bak kata pepatah, genggam bara api biar sampai jadi arang. Kejayaan mereka lahir daripada usaha dan sokongan yang ada. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menyuburkan potensi generasi muda untuk terus berusaha menyinari masa depan negara dengan ilmu dan integriti. Bukankah begitu panel pertama? Benar, saudari panel ketiga. Pemilihan bukan sekadar laungan kosong, tapi janji masa depan yang harus dijadikan benteng utama. Apabila generasi muda diasuh menjadi insan yang beretika, nescaya watan akan menjulang megah di persada dunia. Sekian daripada saya, Saudari Penerusi. Baiklah, terima kasih saudari panel pertama. Seterusnya, bagaimana pula dengan panel pertama? Silakan. Saya setuju dengan pendapat panel yang pertama. Hadirin hadirat, selain itu juga, remaja cemerlang bukan sekadar pewaris masa depan, malah pencorak arah tuju negara. Dengan sokongan yang menyeluruh, mereka mampu mengubah takdir, membuktikan bahawa lahir dalam seruan kalangan atau tidak bukan satu penghalang untuk mencapai satu kejayaan. Bak kata pepatah Melayu, yang bulat tidak datang berkulit, yang pimpin tidak datang melayang. Maka menjadi tanggungjawab bersama untuk memastikan tiada bakat yang terbiar dan tiada harapan yang terkubur hanya kerana sempadan ekonomi. Ini menunjukkan bahawa remaja cemerlang membawa negara yang gemilang. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih. Demikianlah tadi rumusan daripada ketiga-tiga ahli panel. Secara keseluruhannya, kami percaya remaja cemerlang merupakan utama kemajuan negara, berperanan besar dalam memastikan kemajuan pendidikan negara dan ekonomi negara. Walaupun dilanda pelbagai cabaran, mereka tetap gigih mengejar cita-cita, mengubah halangan menjadi harapan. Tidak dapat disangkal lagi, generasi remaja cemerlang ini mampu menjadikan negara gemilang. Oleh itu, selesai sudah sesi forum kita pada hari ini. Saya mempersilakan Ketua Hakim untuk mengajukan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Komisi Forum dan panelis para panelis atas hujah-hujah yang menarik, tersusun dan penuh bernas sebentar tadi. Bagi melengkapkan penilaian kami, izinkan saya
mengajukan soalan kepada para panelis untuk menguji kefahaman dan upayaan kalian menghuraikan isu dengan lebih mendalam. Okey, secara spontan terus menjawab dan saya tuju kepada panelis yang saya tuju sebentar lagi. Okey, bagaimanakah kecemerlangan remaja dapat menjadi pemangkin kegemilangan sesebuah negara? Saya ulang, bagaimanakah kecemerlangan remaja dapat menjadi pemangkin kepada kegemilangan sesebuah negara? Saya tunjukkan pada panel nombor 3. Segera. Terima kasih kepada Ketua Hakim atas soalan yang sungguh mencelik minda kami semua. Soalan yang diberikan, bagaimanakah kecemerlangan remaja dapat menjadi pemangkin kepada negara yang gemilang? Pada pendapat saya, remaja yang cemerlang akan menjadikan ekonomi negara menjadi lebih tinggi di persada antarabangsa. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja yang berpengetahuan tinggi akan menjadikan ekonomi negara semakin tinggi di masa hadapan, akan menarik pelabur-pelabur asing untuk berlabur di negara kita. Hal ini akan meningkatkan nilai mata wang negara kita dan meningkatkan nilai negara di persada antarabangsa. Kesannya, negara akan lebih dipandang tinggi dan disanjung oleh negara lain tanpa perlu mencipta sesuatu benda yang tidak pernah kita lakukan. Sekian daripada saya, Ketua Hakim. Terima kasih di atas pendapat sebentar tadi. Baiklah, seterusnya saya mempersilakan pula saudari panel kedua untuk memberikan pandangan anda. Silakan saudari. Terima kasih kepada Ketua Hakim atas soalan yang cukup mencabar minda sebentar tadi. Maka dengan ini berakhirlah sesi forum kita. Sekian, terima kasih.